Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Okey guys, jadi hari ni Ken Sediti akan test meter digital Sediti. Jadi Ken Sediti akan test sambil bawa jalan lah. Kita akan tengok meter digital Sediti bergerak. Jadi kalau kawan-kawan nak cantik meter kawan-kawan boleh tampal stiker tinted warna hitam. Pakai memang smart lah. Dia gelap sikit lah. Jadi memang nampak premium lah. Lepas tu spring ada masalah. Spring tongkat 2. Dia jatuh macam ni. Kalau ring tu dah lembut, dia akan jadi rendah macam ni. Jadi kena tukar spring baru, nanti dia akan jadi berangkat lah. Lepas tu tayar, okey. Kalau tayar masih bunga ada, kawan-kawan boleh pakai lagi sekali jam tubeless, okey. Kalau ada bunga lagi boleh tambah jam tubeless, sebab kalau dah lama dia akan kering lah jam, okey. Kalau ada bocor-bocor kecil tu dia akan keluar. Jadi nak elakkan daripada bocor kecil, kawan-kawan pakai yang kedua. Beli pula plat LC. Plat AC. CR8. Pelak pasang sekali? Pelak tak saya pasang ni. Okey guys, jom kita tengok tayar gelembung. Okey, dia jadi macam bulatnya tu, dia gelembung disebabkan oleh hentakan, okey. Jalan macam bulan, okey. Jadi rem Ken Sediti pun dah bengkok sikit lah. Okey, rem 3 batang Singapura. Jadi kena hantar mesin balik ni bagi center balik. Jadi kalau tayar macam ni kena tukar lah, okey, untuk keselamatan. Tak apa, ni boleh. Ni abang ambil dulu. Ha? You beli dulu, esok bawa sini. Bukan ke? Bukan tak boleh apa? Saya rangki ni lah. TV tak kering. Saya repair. Saya repair. Ya, tapi tak tegur sana. Okay guys, jadi untuk pelak Y15 untuk head 4 valve tak sesuai pakai, okey, dia jadi belaga. Untuk kod Y15 ni punya pelak CPR 8EA9. Okey, tu kawan-kawan kena pakai pelak LC untuk head Arata 4 valve. Okey, kod dia adalah CR8E. Okey, ni pelak LC. Jadi untuk head Arata ni sesuai pelak LC lah. Jadi Ken Sediti dah tukar yang barunya pelak. Okay guys, jadi timing rendah, Ken Sediti akan tinggi lah. Dia timing ni biasa anggaran 1500 RPM, okey tak? Ni tinggi sangat ni, tengok mesti lebih 1500 lebih. Nampak tau? 2700 RPM, okey, anggaran dia.
Jadi Kinseliti akan setting sampai 1500. Okey, itu anggaran 1500 eh. 1500 anggaran dia lah tu. Ayahlah sikit nak mati. Okey guys, yang ni Kinseliti dah pasang tinted gelap sikit. Jadi jom kita tengok dia punya pergerakan meter dia sambil Kinseliti bawa jalan motor. Okay, jadi motor dah siap pasang tinted. Okey, lebih gelap lah. Kinseliti pasang yang bawah ni je. Okey, yang atas ni Kinseliti tak pasang tinted sebab dia dah gelap. Okey, asal meter ni dah gelap, jadi tak perlu lah. Saya tengok signal dia, signal kanan, signal kiri. Malam-malam tu kalau bawa dia tak silau sangat lah. Okay guys, ni pandangan meter digital GPS CDT pada waktu malam. Okay, memang cantik lah. RPM pun Kinseliti dah tampal dengan buat meter. Kinseliti dah tampal stiker tinted. Okay, untuk tongkat 2 dah tukar tadi spring. Dah keras lah tu. Okay, tadi dia lembut. Dia dah keras balik. Lepas tu gam dah isi lah tadi, gam 17. Lepas tu Kinseliti tukar brake pad depan. Brake pad depan dah makan dia punya pad brake dia. Jadi Kinseliti tukar pad brake dia. Okay, dah tukar tu sedap lah. Kita nak brake tu cepat berhenti. Okay, pelak pun Kinseliti tukar pakai LC punya. Sebab hari tu try yang Y15 tak boleh, dia belaga. Dia tak dia bunyi macam tu. Bahaya. Okay, jadi plug LC untuk head 4 valve rata. Wave 125 sesuai pakai plug LC 135. Plug dia, kod dia CR8E. Jadi setakat ini saja perkongsian Kinseliti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay, setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.